Petroleum Nasional Berhad Petronas menafikan sebarang penglibatan berhubung cadangan pembekalan bahan api membabitkan sebuah kerajaan tempatan di selatan Filipina seperti yang dilaporkan media baru-baru ini. Petronas dalam kenyataan pada Ahad memaklumkan, syarikat itu tidak mengetahui cadangan tersebut dan tidak menandatangani sebarang perjanjian atau komitmen berkaitan. Fokus utama Petronas adalah untuk memastikan bekalan bahan api yang boleh dipercayai dan berterusan tersedia untuk Malaysia. Perkara ini kekal sebagai keutamaan, disokong oleh rangkaian bekalan yang kukuh serta kerjasama rapat dengan kerajaan, jelas Petronas. Terdahulu, menurut kenyataan rasmi pada 25 Mac lalu, Kerajaan Wilayah Davao del Norte merancang untuk membeli 44 juta liter minyak mentah dan petrol dari Malaysia bagi membantu mengekang kenaikan harga minyak di wilayah itu yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, lapor Philippine News Agency. Gubernur Wilayah, Edwin Jubahit berkata, perbincangan awal dilakukan dengan pihak di daerah Johor di Negeri Sembilan kerana kawasan itu mempunyai simpanan besar minyak mentah dan petrol selain dijangka dibekalkan melalui Petronas.